Mungkin inilah bisnes yang kita minta sejak sekian lama dalam doa kita setiap hari. Tips, pilih bisnes. Tips, elak kena scam. Kita tips buat bisnes terus kaya. Apa elemen yang kena tengok dan tipsnya? Kita kena kaji syarikat, produk dan marketing plannya. Siapa foundernya, apa produk dia dan macam mana marketing plannya. Syarikat ini sangat kukuh, dia tak ada hutang dan aset dia berbilion. Dia berada lebih 165 buah negara. Sangat lama, dah lebih 40 tahun dah beroperasi. Dia sangat stabil dan sale sentiasa menaik. Produknya ada berbagai-bagai dan bukan produk keras dan tidak bermusim dan bukan trending. Dia ada kilang sendiri, bekalan bahan mentah sendiri, tanam sendiri dan kawal sendiri harga. Dia ada ladang aloe vera terbesar di dunia di Dominican Republic. Pemilik founder ni Dr. Rex Mon merupakan manusia kaya raya multi-billionaire. Sebelum beliau tubuhkan syarikat ni, beliau merupakan tycoon dalam bisnes perhotelan dan ada banyak aset percutian di merata dunia. Lebih 80 lokasi di Amerika Syarikat, Europe dan Afrika. Pada tahun 2002, beliau disenaraikan orang ke-368 terkaya dunia. Dr. Resmogen adalah nak kayakan orang matlamat dia. So, jangan masuk bisnes yang founder nak kayakan diri sendiri. Inilah tempat untuk kita terus pecut untuk kaya raya. Bisnes ni dimulakan tanpa hutang. Dr. Rex ni menggunakan dana sendiri untuk buka syarikat Forever Living. Company yang kukuh, dia ada aset berbilion, sangat besar, ada center di lebih 165 buah negara seluruh dunia. Dimiliki sepenuhnya oleh family-nya, maknanya private owned company. Yang menariknya, kita boleh fight chairman bonus manager di mana dapat bonus 3% dari seluruh dunia. Syarikat ni dah berada di Malaysia sejak tahun 1983. Ditubuhkan pada tahun 1978. Maknanya dah berada di Malaysia lebih 40 tahun. Masya Allah. Berbagai krisis ekonomi telah dilalui. Tetapi Forever tetap kukuh dan tidak terkesan. Terbukti pada Mac 2020, masa PKP ramai orang hilang pendapatan, duduk rumah kan, tak ada income. Alhamdulillah, pengedar Forever Living dapat income 5 angka sebulan. Jualan produk sunnah. Terdesak. Alhamdulillah, sejak awal penubuhan, statistik sale tidak pernah menurun. Ada lebih 10 juta pengedar di dunia. Manusia di dunia ada berbilion, maksudnya marketing kita akan terus berkembang sebab ramai masih tak tahu Forever Living. So jadi nak pilih bisnes, pilihlah yang terbukti berjaya. Company ni dah bersaing di pentas global. Jadi jika kita ada ahli di luar negara, contoh Arab, Oman, Qatar, Singapura, dia buat sale, kita akan dapat juga profit. Cawangan di Palestin pun ada juga sebelum ni. Dalam 165 buah negara, 40 adalah negara Islam. Masya Allah. Forever ni lah satu-satunya company yang buka center di Arab Saudi di kawasan Masjidil Haram. Di sini hampir 90 bahan mentah adalah makanan sunnah. So dekat dengan hati umat Islam. Di bawah tim ni dah melahirkan 30 jutawan. Alhamdulillah. Faktor best Forever company adalah vertical integrated. Maksudnya dia tanam sendiri, kilang sendiri ada, tiada orang tengah. Dan mesinnya di patent, maknanya tak boleh ditiru. Produk dia sangat murah dan berkualiti terbaik. Spesies aloe vera ni adalah yang terbaik di dunia, namanya Barbadis Miller. Daun lidah buaya ni orang Arab panggil daun sabir. Daun ni adalah penawar segala penyakit. Selain itu, kita adalah penternak lebah terbesar dunia di Gunung Sonoran. Usianya lebih dekat 200 tahun. Madu kita adalah madu gurun yang kurang aktiviti hujan. Madu Indonesia banyak taburan hujan. So maknanya madu Forever sebanding dengan madu Yemen. Dan pula harga kita murah. Madu kita banyak produk. Bihani, Birpolis dan Royal Jelly. Okay, bye.